Allahumma tawil umri, ya Allah ya Tuhanku panjangkan umur aku seorang. Imam baca, makmum amin. Mana tu imam yang panjang umur, makmum kakang langgar di trailer kakang jatuhnya matang. Dah masa doa tak imam seorang yang panjang umur, patut tukarlah. Allahumma tawil umurana, ya Allah ya Tuhanku panjangkan umur kami sekalian. Baru kita kata amin belakang. Ni tu imam tu, ya Allah ya Tuhanku panjangkan umur aku seorang. Hak belakang biar bang tanah dak ber. Mana gitu. Nah, hak belakang patut tak usah katalah amin, kata cuy. Kata gitu. Mu saka je. Kata gitu. Nah, tapi dah kita ni jahil juga duk belakang amin juga. Amin sing nyau. Sepu kan? Tak. Sepu kalau buat biskut jagung kocok hanya dengan dia jatah kuasa. Nah. Tapi kena jaga benda lagu tu. Ibadah ni ada benda yang wajib kita ketahui, ada benda yang sunat kita ketahui. Nah, benda sunatlah kita belajar sampai faham maksud. Nah, biasa saja yang kita tak tahu makna Tuhan beri pahala, berkatanya ulama-ulama, iaitu baca Quran. Baca Quran saja, kalau kita baca Quran tak tahu makna boleh pahala. Yang lain tak boleh pahala. Kita baca Allah tak fitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah, lama mana dah baca-baca? Oh lama dah, belum Jepun. Dah pakcik tahu dak mana? Mana aku tahu. Tak tahu. Tak boleh pahala. Quran boleh. Baca Quran tak faham ayat ni, tak faham ayat, boleh pahala. Dan yang kata kena laknat tu mana pula? Kena laknat dia langgar. Dia hak ayat dia baca dia langgar. Nah, tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah hudud Allah. Potong tangan tu hudud Allah. Nah, menghukum apa benda ni, meratan penzina tu hudud Allah. Dia tak buat sekarang, dia baca saja. Nah, bila orang nak buat dia nak samang pula hudud tu. Ni lah yang kena laknat. Adapun baca Quran tak tahu makna, boleh pahala. Faham? Dah molek tak? Kurang molek. Sebab apa? Sebab Quran bukan saja untuk dapat pahala dengan tilawah saja, tetapi afala yatadabbarunal Quran, kenapa kamu tidak memperhatikan makna Quran? Bila kita dapat faham, perhati makna, dengar tutup guru baca tafsir, maka kita pun dapat panduan Al-Quran. Kalau baca saja sekadar dapat pahala tilawah. Nampak? Macam orang pekak mari kuliah. Boleh pahala tak? Telinga kau tak dengar benda tau. Cucu dia cucung ngecung lah telinga. Kaki dengar tidur. Bukan ngecung so, ngecung bung tu je. Faham tak? 12 je pasang. Pekak terus toki. Nampak kau ni bertuah punya cucu. Toki jenis Ibrahim minat orang kuliah, orang ngajar. Nak mari belaka tiap-tiap malam ni mari. Dah dengar benda orang ngajar. Tak usah kata dia jauh, ambil copong tu sekekut tapal dia tak kira ngak. Pasal bekak oh. Dah boleh pahala tak? Boleh pahala? Pahala benda? Pahala mari yang anda. Ada ke anda? Nah, pahala mari. Nampak? Dah ilmu boleh tak? Tak boleh. Situ biasa. Situ biasa. Orang boleh ilmu dengan orang boleh pahala saja ada beza tak? Lebih ilmu lah. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu? Tak sama. Dah tu hak pekak tu, pekak pahala hadir, dapat rahmat, dapat keampunan. Kerana majlis-majlis agama seperti ini, malaikat memohon ampun, ikan tolong minta apung, burung tolong minta apung. Ilmu tak dapat. Nah, tapi hangguk ni, sehingga kau hangguk mau. Hangguk mau. Nah, hangguk tu maknanya aku tak kau, aku dengar juga. Begitulah kalau kita baca saja Quran, kita tak faham. Dengan kita dapat memerhatikan makna-makna, kita reti tafsirnya, biar tak ada tafsir pun, tapi kita dengar orang tafsir, itu lebih baik kepada kita, kerana kita dapat berjalan dengan hidayatul Quran. Itu saja. Hak larang kita tinggal, hak suruh kita buat. Tak sama dengan semata-mata pahala baca saja. Nah. Jadi bila imam membaca doa, kita dengar molek.
Kalau imam tu kata untuk dia seorang, kita tak payah hami, kita baca doa kita juga. Tidak rugi. Nah, tidak rugi macam tadi ya. Umur dia panjang, umur makmum tak panjang lah pun. Nah, kena dengar.